Assalamualaikum. Hari ni kita nak belajar something yang sangat simple. Boleh buat sahur atau buka pun boleh. Sangat sedap. Maggi goreng macam ni. Tanpa menggunakan perencah. Kita buat perencah sendiri. Dan sangat berkhasiat. Senang sahaja buatnya. Untuk sahur. Mula-mula panaskan minyak. Masukkan 1 biji bawang besar. Goreng sedikit bawang ni wangi. Lepas tu masukkan bawang putih 5 ulas campur dengan sedikit ikan bilis tumbuk. Lepas tu kita goreng semua bahan-bahan ni sampai kekuningan. Okey. Bila dah kuning, dah garing betul-betul macam ni, baru kita masukkan cili kisar. Ini ikut sukalah, nak pedas boleh lebihkan. Tak nak pedas, kurangkan. Yang penting cili ni mesti masak betul-betul sampai pecah minyak. Sementara tu bolehlah kita jerang air dan rebus kita punya Maggi. Bagi dia lembut sekejap dalam 1 ke 2 minit. Bila dah lembut, bolehlah kita angkat dan toastkan seperti biasalah ya. Bila dah toastkan, biarkan sebentar, kita tumis bahan-bahan kita yang tadi tu. Biar dah tumis betul-betul, minyak dah pecah macam ni. Barulah kita boleh masukkan sos tiram sedikit. Sikit saja, tak payah banyak-banyak ya. Sedikit sos tiram, gaul rata. Bila dah betul-betul rata macam ni, kita tepikan sedikit bahan-bahan ni semua. Kemudian kita masukkan 2 biji telur. Biarkan telur ni masak sekejap. Kita tak nak campur dengan perencah tu. Pecah-pecahkan dia sedikit. Bila dia dah mula keras, bolehlah kita gaul dengan perencah tu ya. Kemudian kita masukkan kubis atau apa saja sayur yang kita sukalah. Saya masukkan kubis dahulu. Saya gaulkan dengan telur sekali. Bila dah rata sikit, dah lembut sikit, kita bolehlah masukkan Maggi yang kita dah rebus tadi tu. Lepas tu kita tambahkanlah sedikit garam. Garam jangan banyak sangat lah ya. Gaulkan biar dia sama rata. Gaul. Sekarang kita boleh tambahkan sayur-sayuran lain. Saya masukkan sawi dan juga toge halus. Mudah sahaja kan. Kita boleh jadikan dia lebih berkhasiat. Tambahkanlah sayur-sayuran yang kita suka. Gaul rata. Rasalah garam dia. Saya tak letak kicap ya. Kalau ada yang minat makan kicap tu, bolehlah letak kicap. Tapi saya tak berapa suka nak letak kicap dalam Maggi. Dah siap Maggi goreng kita yang sangat sedap, sangat simple, sangat sihat dan berkhasiat. Jangan tak cuba. Boleh goreng untuk sahur nanti. Selamat bersahur dan selamat berpuasa.